Ini first time saya jumpa orang yang memang survive daripada sakit yang teruk. Dia buat makanan untuk sedarkan orang lain. Semua orang tolong share video ni. So ni akak ni. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Okey, akak buat apa tadi? Cuba explain. Okey, akak Izzah Resepi daripada Kuantan. Okey, akak ada beberapa produk. Tapi untuk ni sekarang tinggal 4 lagi. Okey. Yang ini cereal oat. Cereal oat tanpa gula. 10 biji boleh bertahan selama 30 minit untuk kenyang. Bergantung pada DNA masing-masing dan DNA dan antibody masing-masing. Okey. Sangat sesuai untuk orang nak diet, hiking, orang bersukan yang aktif. Okey, yang ini cereal oat. Ini dia punya nutrition. Betul. 10 biji boleh bertahan selama 30 minit ke atas. Membekalkan tenaga. Ya, betul. Ini Sangat. dia, cereal oat. Cereal oat. So lagi? Yang ini kuih kelapa, kuih mak-mak. Kuih mak-mak ni dia gluten free, kelapa segar dan gula perang. Okey. Okey, tadi saya dah makan ni. Kelapa ni dia rasa macam sedak-sedak kelapa, macam kuih kelapa yang besar kita makan. Cuma yang ini dia sihat lah. Dia pakai brown sugar. Yang ini bangkit. Bangkit ni kita pakai dia. gluten free dan gula perang. Sesuai untuk orang GERD, orang gastrik, orang alergik tepung, semua sangat sesuai. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Sokong akak, Okey. bantu